Integrated Trade Solution, WITS. You Google je WITS, dia keluar yang ini. Ambil yang ni lah World Integrated Trade Solution with select tu. Lepas tu first kita kena login dulu. Okay, so pergi register, start registration. Saya pun baru nak register ni. Checking itu. Okay, by checking this box ni I accept. Tak tahu, tak baca pun. Kalau rajin sudah baca. Then continue registration. First name. Sial lah ingat password aku. Nak buat apa? Salah kat main keluar. Meh aku main buka. Meh ni. Dia bodoh tu. Hello, hi. Register nama. Udah kau gila. Kita tak boleh. Okay, masuk semua detail then submit. Ni dah Okay, check email. Check email apa yang ada dia bagi. Tekan ni. Okay, mana cuba ni. Okay. Ini ya. Password. Okay, kami sekarang ni oh dah ada. Sekejap, saya tulislah. Seorang ni semua akan sedangkan tak pasti banyak macam nak daftar. Okay, dia akan keluar email. So saya dah pernah ada. Then tengoklah apa yang keluar dekat you punya email tu. Dah activate. Then please visit this one. Okay, so masukkan email. Sabar 20 minit, 10 minit. Masih tahu. Tak cakap. Okay, dia nak kena ada satu start with at least one letter, lower case letter dengan simbol ni.
Tak pakai baca lagi. So bila dah masuk kat WIPS ni, pergi dekat Advanced Query, Trade Data, UN Comtrade. Okay, lepas tu nama file. Okay, Echo 4404. Okay, contoh So sama juga lain-lain. Okay. Nak namakan file tu, dia sudah namakan siap-siap query name. Maknanya untuk searching kali ni you nak name as what. So you tak siap-siap nama tu. So ni dia tak asal tak ada. Okay. So dia tak nama untuk you recall nanti lah. Untuk this time you cari apa. So you can label anything. Lepas tu proceed. Select query. Okay, so you tak saja whatever you nak label. Lepas tu query name ni 4404 reporter, ni belum lagi lah. Lepas tu pergi ke ni. Okay, ni negara kita nak lah. Betul? Asyik. Contoh saya ambil Netherlands. So you klik ke kanan, up kan dia ke kanan tu. Satu je kan? Satu. Okay, then proceed. So you pilih a country, pilih satu negara, then you proceed. Lepas tu produk dia HRTD. Berapa besar atau kecil tak kisah. Ni nanti jangan lupa. HRTD is high tech technology trade. So dia punya short form is HRTD. So select a ni Norby calculation ni. Okay, then select SIPC revision 1 use reported ni. Tak ada. Then kat sini enter a product. Okay, contoh. Okay, ni product classification dia akan ada nombor kat depan dia. So kita boleh pilih apa sajalah. So kalau ambil machinery and transport equipment nombor 7, masukkan dia, then proceed. Okay, partners tak ada. Dia trade dengan siapa? So ni nak buat dengan world. Ambil world lepas tu proceed. Okay, then tahun. Dalam assignment suruh buat berapa tahun? Yang AAA tu berapa tahun? Okay lah, ni kita boleh select macam tu je kan. Tekan shift, then select. Shift select kalau yang tu, dan masukkan dia. Oh, ni masuk semua. So kalau you nak masukkan balik, tekan panel tu. Tapi kalau you nak masuk yang apa yang you select ni, yang satu simbol ni sahaja. Okay, yang single arrow nombor yang you select. Kalau double arrow tu semua time series yang ada pada data ni lah. So now kita tengok untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Dan tekan proceed. Ini contoh you define in your assignment lah. Okay, trade flow, ambil export. Okay, then proceed. Okay, so kita ada Netherlands. Kita ambil produk dia machinery and transport equipment. Kita tengok partner dia adalah dunia. Saya pilih 2020 hingga 2024. Tapi yang korang define lah ikut assignment tu, baca balik.
So yang saya nak tengok adalah export, kan? Submit. Your query was submitted. Okay, then okay. Tunggu. Kat sini. View and request. Download. Okay. Sudah, ni waiting tengok status kat sini waiting. So you kena tunggulah sekejap untuk dia download. So nanti kita tengok macam mana bentuk data dia tu. Sebab you kena buat kira kan, masuk dalam Excel you punya assignment ni. So ikut arahan dalam assignment tu. Refresh sok more. So in progress. Tadi waiting, now in progress. So you tekan lagi ni tekan Sila beri tekanan kat dia. Walaupun orang kata jangan tekan-tekan sangat So dah complete, okay. So tekan yang atas ni, download data. Boleh tengok chat juga kat sini. So you boleh explore, the rest you can explore. So now you download data, klik yang dekat sini. Lepas tu refresh juga. Dah tekan dulu. Yang tadi. Okay, boleh download dekat sini. Dekat download ni, nak panah ni, you tekan. So dah. Ni dalam bentuk Excel lah, CSV ni. So just download je. Download kan. Okay, dan tekan save yang dekat sini. Ini dah berperingkat ni, jangan terlepas. Tekan save yang dekat sini. Dan dia dah ada zip file dekat sebelah kanan. Okay, so you buat zip file ni, open lah Okay, ambil yang ni, data Excel. So you buka. So you boleh tengok lah sikitnya data dia. Saya ambil 5 tahun tadi. So ni 1 tahun 1 lah. Okay, make sense lah. Okay, so ni kita dah dapat dah 6 tahun punya data. Dia pun bagi tahu trade flow dia 6 gitu kan. Okay, so nanti you boleh lah analisis ikut instruction yang pada assignment road S2 yang kedua tu. This is how kita nak extract the data daripada WITS. Okay, ada soalan? Okay, awak buat